Kali ni saya bersama dengan follower saya dari Pekan Pahang. Bang, Pekan Pahang jauh bang. Okey bang. 4 jam bang. 4 jam kita nak tengok abang ni mukbang king crab saya. Bang, dia punya daging penuh bang. Penuh bang. Mantap. Kejap kita tengok abang mukbang Padu, boleh. bang. Oh, padu. Ini mana tak padu. Setahun dah tengok video saya Pekan Pahang. Lama bang ngidam bang. Okey, nanti abang tunjuk dia punya isi penuh tak? Ha. Saya pun jadi lapar. Saya belum makan lagi ni. Okey bang, ini dia punya garlic sauce buttermilk. Kita tengok abang ni makan. Sedap bang. Oh. Padu bang. Kalau ikan lembut ini lagi lembut bang Lagi lembut. Lagi lembut, lagi lemak. Okey bang, dan saya punya nasi lemak, Nasi sambal. Sambal pun memang sedap bang. Abang sedulang ni abang makan seorang ni? Seorang bang. Luar biasa. Luar biasa. Okey, selain tu ini dia punya family Abang ada juga makan apa? Akak makan sotong, makan lobster. Semua ada lah. Ayam. Okey bang, tolong saya panggil orang-orang Pahang yang tak pernah makan king crab bang. Mana tahu diorang dah biasa makan ikan patin, makan ikan apa lagi bang biasa diorang makan? Ikan apa Kelah ke apa Diorang kena cuba king crab bang. Boleh tak tolong panggil orang-orang daripada Pahang bang? Tak apa, nanti saya cut nanti. Boleh tunjuklah king crab tu kat sana. Alright. Orang-orang Pahang, marilah ke sini kan. Tak rugi pun kalau makan. Betul lah bang Dia setahun sekali pun boleh lah. Memang tak rugi langsung. Betul lah. Kalau ke Johor jangan lupa saya lagi bang. Betul. Okey baik bang. Terima kasih banyak So ini adalah saya punya pemandangan restoran daripada luar. Korang boleh tengok So restoran nasi lemak lobster JB. So untuk king crab ni yang abang ni makan, king crab ni boleh tunjuk tak? Ini harganya 498. Dapat 2 nasi lemak. Abang ni makan seorang. Kalau nak sotong macam tu, boleh tak tengok gambar sotong? 29 sen. Murah. So untuk bulan puasa nanti, walaupun kedai saya ni luas, ada memuatkan 600 kerusi, pastikan korang kena buat tempahan. Okey, saya takut tak muat. Waktu berbuka puasa dekat sini saya akan buat reservation 2 shift. So pukul 7 dengan pukul 8 malam. So kalau pukul 7 tu dah penuh, saya akan tarik kepada pukul 8 malam So yang nak buka puasa. Sebab setiap kali bulan puasa kat sini saya ada buat sedekah kurma, saya ada bagi bubur kacang, dengan saya ada bagi kuih. So yang biasa korang beli kat bazar tu, kat sini pun saya ada bagi free. Tapi kalau nak ambil, tolong ingat orang belakang. Takut jadi terbuang berlebihan. Okay guys, kalau nak datang, korang boleh waste nasi lemak lobster JB. Tolong check dah follow saya ke belum. Kalau belum follow, tolong follow saya. Tolong share saya punya konten-konten. Kalau nampak setiap kali posting saya, jangan lupa bagi like, bagi komen, bagi share. Okay guys, so last kali saya nak tanya korang, tolong komen salah ataupun tidak seumur hidup sekali.